Proton Arena 2026 hadir sebagai sebuah kenderaan serbaguna moden yang direka untuk memenuhi keperluan pengguna yang mahukan gabungan praktikaliti, keselesaan dan prestasi dalam satu pakej yang lengkap. Model ini membawa identiti baharu yang lebih segar dengan reka bentuk yang lebih berani dan sesuai untuk kegunaan harian, sama ada untuk kerja, keluarga atau aktiviti hujung minggu. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Arena 2026 tampil dengan penampilan yang lebih moden dan menarik. Bahagian hadapan dilengkapi lampu LED yang tajam bersama grill hadapan yang lebih besar memberikan imej yang lebih premium dan berkeyakinan. Garisan badan yang kemas dan aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu, manakala rim alloy rekaan baharu menambahkan elemen sporty kepada keseluruhan kenderaan. Apabila memasuki ruang kabin Proton Arena 2026, pengguna akan disambut dengan suasana yang luas dan selesa. Papan pemuka direka dengan susun atur moden yang mudah digunakan. Skrin infotainment bersaiz besar membolehkan akses kepada navigasi muzik dan sambungan telefon pintar dengan lebih mudah. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan maksimum kepada pemandu dan penumpang, terutama ketika perjalanan jauh. Ruang kaki dan ruang kepala yang luas menjadikan setiap perjalanan lebih menyenangkan. Dari sudut prestasi, Proton Arena 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap, bahan api serta mampu menghasilkan kuasa yang mencukupi untuk pelbagai keperluan pemanduan, sama ada digunakan di kawasan bandar atau di lebuh raya. Kenderaan ini mampu memberikan pengalaman pemanduan yang lancar dan stabil. Transmisi automatik moden membantu pertukaran gear yang lebih halus, manakala sistem suspensi yang dipertingkatkan memberikan keselesaan tambahan ketika melalui jalan yang tidak rata. Aspek keselamatan turut diberikan perhatian serius. Proton Arena 2026 dilengkapi dengan sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman dan bantuan mula mendaki. Beberapa ciri bantuan pemandu moden juga dijangka ditawarkan bagi meningkatkan tahap keselamatan ketika memandu. Kamera undur dan sensor parkir membantu memudahkan proses meletakkan kenderaan, terutama di kawasan sempit dan sibuk. Selain itu, Proton Arena 2026 menawarkan ruang kargo yang luas dan praktikal, menjadikannya sesuai untuk membawa pelbagai jenis barangan. Tempat duduk belakang boleh dilipat untuk menambah kapasiti penyimpanan apabila diperlukan. Ciri seperti sistem kemasukan tanpa kunci, port pengecasan USB dan penghawa dingin yang cekap menjadikan pengalaman penggunaan harian lebih mudah dan selesa. Dari segi teknologi, Proton Arena 2026 turut menawarkan pelbagai fungsi pintar yang membantu pemandu menikmati perjalanan dengan lebih baik. Paparan maklumat digital memberikan data pemanduan secara jelas dan mudah dibaca. Sistem sambungan moden membolehkan pengguna sentiasa berhubung dengan peranti mereka sepanjang perjalanan. Secara keseluruhan, Proton Arena 2026 merupakan sebuah kenderaan yang menawarkan gabungan reka bentuk menarik, ruang dalaman yang selesa, prestasi yang baik serta ciri keselamatan dan teknologi moden. Ia sesuai untuk pengguna yang mencari sebuah kenderaan serbaguna yang praktikal dan bernilai tinggi untuk kegunaan harian. Pada pendapat anda, adakah Proton Arena 2026 mampu menjadi pilihan utama pengguna Malaysia dalam segmen kenderaan serbaguna pada masa akan datang? Jika anda suka video otomotif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share supaya anda tidak terlepas video menarik yang akan datang.